Dekat persidangan ASEAN, satu benda yang buat ramai orang bangga dengan polis kita, sehingga kan polis Thailand pun dia take note, iaitu pemakaian body cam, kamera badan. Ramai tak tahu yang kita polis sebenarnya dah ada kamera badan. Cadangan ini bermula daripada tahun lepas 2024, dan kemudian tahun ni kita tambah dalam 7,000 lagi. Tetapi body camera ni hanya terpakai kepada polis-polis yang melakukan rondaan. Polis kat pejabat tu tak nampak lah body camera ke apa. Dan kalau tengok gambar besar, memang boleh perasan lah besar tu. Dia letak mana? Dia letak dekat sebelah atas. Polis Thailand datang persidangan ASEAN tu, dia kagum. Thailand pun ada. Cuma Malaysia ni lagi power. Dia tak boleh usik. Maksudnya rakaman kamera tu, polis kita tak boleh usik, tak boleh nak ubah atau nak delete. Dia solid lah. Maksudnya dia macam satu kotak yang dia rekod je apa yang berlaku. Benda ni bagus lah untuk menambah keyakinan orang kepada PDRM. Make sure PDRM ni pegawai tak terlibat dengan salah laku. Tahun lepas cerita yang hangat kat Malaysia ni lah Sheriff. Kita tahu dalam polis ni ada JIPS, macam watak Sheriff tu lah. Dia daripada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Dia orang ni polis yang tangkap polis. Itu pun kadang ada orang kritik, orang cakap polis kot, mana tangkap polis So kerajaan dengar benda tu, kita buat pula IPCC, Independent Police Conduct Commission. Maksudnya polis korup dia lebih pada tu. Dia lebih pada tu. Tapi betul, kalau korang berdepan dengan polis yang melakukan salah laku, boleh buat laporan kepada IPCC, boleh email, boleh hadir ke pejabat, dan boleh sampaikanlah aduan tu. Tapi IPCC ni pun dia bukan sekadar ambil laporan berkenaan dengan salah laku polis. Kebajikan polis pun dia orang jaga. Dia orang akan buat lawatan ke balai-balai, tengok balai mana yang sebab Perdana Menteri dia macam cakap, takkanlah hang nak dengar pasal polis tak buat kerja je, polis teruk je. Hang kena bantu tak tengok kebajikan. Sebab masalah, tadi saya lah, masalah rasuah. Itulah apa yang IPCC ni cuba bantu. So kita dah ada body cam, kita dah ada IPCC. Bagi saya itulah dua reform polis yang paling besar lah yang saya suka bila tengok KDN akhir laksana dengan perkara tu.